yang peliknya, benda tu memang merupai aku sedetail, betul-betul detail aku. Cacat je tak ada. Mama aku cakap. So memang kita orang ada. Tapi yang arwah aku punya awal-awal dia orang buangkan dulu. Sebab memang tak boleh jaga. Sebab dia like hantu raya. Dia punya sini, kat tepi ni semua memang daging berdarah. Memang berkecai. Daging macam kita nampak isi dalam. Okay, so daging dalam tu nampak. Rambut dia sini botak. Sebelah botak. Ada rambut dekat sebelah sini je. Oh shit. So kat belah sini, half dia punya muka ni. Dari sini sampai bawah je berkecai. Mata sini elok. Ini semua berkecai. Macam muka accident terbakar dulu. Oh shit. Tapi tangan dia, macam ni tangan dia macam cabut sebelah. Tunggu apa lagi, mai dengar Kopi Talk Studio. Kopi Talk Studio. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Assalamualaikum dan selamat malam. Dan alhamdulillah Sin. Macam biasa Sin, kita memang hari Selasa kita dah hukum minggu kita dah banyak dah ni. Banyak dah Banyak dah skip ni. Banyak dah skip. Dan kita yang menariknya, alhamdulillah minggu ni kita berjaya dapat guys. Ya betul. Alhamdulillah, walaupun orang cakap last minute punya plan. Betul-betul last minute ni sebenarnya. Dan kisah yang kita nak buatkan ni juga adalah kisah dah lama betul-betul. Dah lama sangat kita ni. Ya, lama sangat kita tak buat kisah seram ni. Untuk korang semua. Fans. Apa orang kata? Penonton setia lah. Viewers kita dekat luar sana. Viewers yang favourite yang punya banyak orang. Jadi sebelum apa-apa kita disclaimer bahawa cerita-cerita ni hanyalah sekadar berkongsi pengalaman. Dan orang kata nak menjadikan satu iktibar kot. Betul kan? Dan apa-apa pun satu doa kita belajar yang biasa aku letak kalau dekat awalan video-video seram ni. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sesungguhnya aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan makhluk-makhluknya. Ya, jadi tanpa membuang masa lagi, kita minta guest kita kenalkan diri. Silakan. Hai. Nama singkatan je lah Nama singkatan je. Aku Nufa. Maybe just tak pernah lagi lah podcast first time lah. So, hi. Okay. Dan disclaimer juga. Nufa ni adalah salah seorang bini for the sahabat kita lah. Jangan cucu usah. Betul. Kau punya disclaimer jahat ni. Warning. Betul. Dia kata bini jangan usah, bila dah lepas bini pun jangan. Kau betul jahat ni. Kena. Jadi Nufa, kita terus ke orang kata kisah seram. Ya betul. Okay, first kali experience kisah-kisah mistik ni dalam hidup. Bila terjadi? Yang pernah dialami? Sehingga aku masa aku darjah 4, darjah 5 macam tu. Okay. Ini case masa ni first day malam raya. Okay, so kita orang yang budak-budak ni, kita tak akan tolong mak bapak kita orang buat rendang ke apa ke, kita tak akan tolong. Okay. So kita orang yang budak-budak ni pergi main badminton kat belakang rumah member aku. So orang yang akan pergi adalah abang aku dulu, Mirza. So dia adalah orang yang pergi dengan kawan-kawan aku dulu. Aku time tu masih kat rumah. Sampai the time dia tiba-tiba abang aku cakap, dia orang tengah main. Dia nampak aku ada kat situ. Memang tengah duduk kat situ, duduk dekat samping. Dia memang samping dia, sebelah dia. Sepanjang masa. Sampai one time dia tengah main. Sebab time tu abang aku cakap lah, kau diam, kau tak cakap, diam. Memang aku diam sepanjang masa tu. Dia tegur aku diam je. Memang aku pandang macam ni je, pandang. Macam tu je. Memang macam mata aku ikut bola badminton je. Aku duduk memang betul-betul samping, ada belakang rumah. So kita punya net badminton tu sama dengan tingkap dengan tempat TNB Pintiang. Okay. Aku duduk sebelah TNB Pintiang. Abang aku cakap. Betul-betul sebelah je. Tempat tu gelap ke atau? Memang gelap. Tempat tu dia agak gelap. So kita orang memang menggunakan lampu jalan tu je lah. Lampu jalan tu adalah spotlight kita orang kat situ. Sebab memang tak ada. Sebab dia belakang. Belakang rumah. And that time
tiba-tiba time tu aku bercakap aku nak balik. Kau cakap okay, abang kau beritahu yang kau nak balik ni? Ya. Okay. Okay, aku berjalan dengan ada tempat yang sangat gelap. Belakang tu tak ada lampu. Hanya ada lampu satu tempat tu je. Tempat kita main beat. Daripada tempat tu sampai ke rumah aku, tak ada. Tak ada lampu. Tak ada lampu, okay. Aku jalan. Jejak, ni rumah kau yang sekarang lah? Yang rumah mak aku sekarang ni. Yang aku duduk sekarang Okay, ni. belakang tu gelap tu. Memang Banyak gelap. nak kita pusing, okay. Semua tu memang gelap. So macam mana kau tengok tu, itu memang dari dulu, dari aku Azalia duduk kecil sampai besar memang gelap jalan tu. Okay. Abang aku nampak aku kat situ. Abang aku panggil-panggil. Aku buat tak tahu. Sampai tiba-tiba sampai satu masa dalam 3 biji rumah sebelum nak ke rumah aku, hilang. Hilang macam tu? Hilang. And that time tiba, aku daripada lorong kita, rumah kita orang, rumah aku, naik ke atas ada satu lorong tengah, lepas tu satu lagi lorong atas lah. Okay. Yang lorong tengah, aku baru keluar daripada lorong tengah tu. Baru keluar. Abang aku dekat bawah, aku kat lorong tengah ni, kawan-kawan dekat sini. Okay. Kawan-kawan kita orang, jiran-jiran kita orang. Aku lah kata, kau daripada mana? Ada one of my friends cakap, kau daripada mana? Kau daripada rumah. Masalah kau bawa datang sini, kau bawa balik rumah. Aku tak datang lagi. Aku baru keluar. Oh shit. Okay. Aku bertanya tu baru je lepas ikut mak aku pergi kedai. Aku baru lepas ikut mak aku pergi kedai. Tiba-tiba abang aku cakap, kau daripada mana? Daripada rumah, baru sampai. Baru jalan sini. Ada. Diorang senyap, diorang tak nak cakap sebab diorang takut. Okay. Sebab ikutkan langkah-langkah tu semua budak lelaki semua penakut. Okay, faham. So automatic time tu semua lari, kemas, balik. Tak jadi main malam tu. Semua balik. Malam raya kena Malam raya. Yelah. Sebab kalau ikutkan malam raya kan malam dia. mereka dilepaskan. Ya, betul. Betul. Bawang maghrib tu. Masalah dia jadi 20 gengga tu. Betul. 20 gengga. 20 macam uish what the. Tapi rasanya timingnya tu nak pergi sana, lepas tu yang ori datang. Dia macam tahu okay, kejap lagi yang ni nak datang. So aku kena balik dulu. Betul-betul. Uish, gila. Benda tu memang masalah yang pelik ni. Benda tu memang merupai aku sedetail. Betul-betul detail aku. Cacat celuk tak ada. Abang aku cakap. So that's why dia fikir. Sebab masa dia jalan dengan aku, dia cakap bulu dia nak beremang dah masa tu. Dia cakap masa first awal-awal. Tapi shit. Tak deh. itu the first experience aku dengan abang aku lah. Okay. Okay, kejap. 20 gengga siap. Itulah tu. Aku mula ingat kan sebab aku ada je dengar kisah-kisah 20 gengga ni. Cuma aku banyak baca online je orang punya kisah 20 gengga. Aku tak tahu pula terjadi. Hari ni guest kita ni ada. Faham tak? Faham. Kisah 20 gengga ni jadi balik dekat dia. Itulah tu. Oh shit. Dan kalau sebenarnya kalau ikutkan aku ni adalah di kalangan orang yang ada benda-benda tu. Aku adalah one of the orang yang ada. Faham tak? What of? Tiksan lah. Yes. Oh, saya. Dia ada cakra kat atas. Macam kata Naruto dia ada cakap lain. Jangan. Oh kau ada ke? Ada, aku ada. Oh shit, okay. Aku ada dalam dua benda tu. Masih ada dia masih kita ada. Oh damn. Dia one of daripada orang aku. Satu lagi pada arwah atuk aku lah. So memang kita orang ada. Tapi yang arwah atuk aku punya awal-awal dia nak buangkan dulu. Sebab memang tak boleh jaga. Sebab dia like hantu raya. Okay. So hantu raya kalau kita simpan automatik cucu anak cucu memang akan susah. Okay. So, tapi yang saya aku simpan adalah yang belah. Satu lagi lah. Masih ada lah. Tapi tak pastilah diorang dah buang ke belum daripada aku, tak sure. But I still can feel yang macam diorang masih dekat. Macam kau rasa dia ada kat kau? Tak tahu, kita rasa macam kalau kau pergi sawir kau rasa tak takut. Kau takkan takut kau takut. Oh, kira benda tu lindung lah. Oh. So satu lagi pun macam kalau kau nampak benda tu pun kau tak takut benda tu. Kau takkan tu. Macam benda tu pandang kau macam tu, sekilas pandang macam tu. Oh. Kau tak terasa macam naluri setengah orang naluri dia cakap bila dia rasa benda okay dah start jalan. Okay. So aku dah rasa aku diam. Okay, faham. Damn. Dia macam apa ni? Apa cerita tu? ni? Aku nak cakap pun dah lupa dah. Kita apa? Dimensi. Ni yang bukan semayang tu.
Makmum. Makmum Yang mana? Makmum je aku tahu. Yang dia tengah solat lepas tu keliling tu baru ada benda kacau. Makmum lah. Tapi benda tu takut dengan dia. Faham tak? Ingat tak? Oh, aku tak tengok ah. Makmum bukan makmum. Aku tengok yang solat-solat ni budak ah. Kita di sini tu. Yang tengah solat seorang-seorang, lepas tu habis dia sujud. Dia naik je. Keliling dia dengan Jenazah tu lah. kan dia macam Oh, yang dengan mayat-mayat ni, yang makcik-makcik ni mati lepas tu. ya ke? Yang kawan-kawan mak dia mati tu. Bukan dia. Orang by one kawan-kawan mak dia mati. Apa kepada view kalau tahu tolong ah. Macam biasa. Aku memang stres betul kalau Husin dia tak ingat sebab dia memang takkan ingat betul. Kalau korang tahu, korang tolong komen dekat bawah tu. Ya betul. Ha. Dia seakan-akan makmum tu lah dia punya. Okey, baik. Dah stop. Baik. Okey, nampak kita teruskan balik dengan kisah yang seterusnya. So, kisah kedua adalah aku pergi camping. Aku pergi camping Masa darjah 6 aku pergi camping kat Ulu Bendul. Sekolahnya. Sekolah punya lah. So dari tu aku sekolah. Itu adalah first time hidup aku pergi camping. Kali pertama hidup aku pergi camping. And adalah time tu pun baru 2 tahun lepas arwah ataupun meninggal. 2 tahun lepas arwah ataupun meninggal. So time aku pergi tu aku macam awal aku pergi aku rasa macam tak ada apa-apa sebab kita sampai sana pagi. Sampailah waktu malam tiba-tiba aku rasa lemah. Okey, sekejap. Kau ingat tak kau camping kat mana? Ulu Bendul dekat yang belakang tu. Okey. Satu tapak perumahan. Okey. Okay, so dekat bahagian tu dulu ramai orang cerita dia adalah satu-satu tempat yang orang suka buang sapu, orang suka buang benda-benda tu. So, nama tu sungai and dia adalah satu tempat sungai ada tempat orang suka memuja. Okey. So kita orang bercamping kat situ. So kita orang ada waktu kita orang kena ikut dia punya jadual Okay. sampai masa tu ada hour kita orang sendiri masa sendiri ni kan. Waktu sendiri kita orang berayap lah area Ulu Bendul sebab area tu kita orang tahu. Okay. Aku masa aku tengah jalan dengan kawan aku ternampak ada satu pakcik ni dengan satu abang ni dekat sungai tengah macam memuja. Dekat sungai. Dekat sungai kita tengah melayau tu, kita nampak kita macam nak tegur pialah tapi kita nampak kita dah pokok tu besar, kita sorok kat situ pandang-pandang. Nampak dia memuja. Kita orang tak tahu tapi kita buat innalillah kita tak nak buat apa-apa. And dia tahu cakap jom kita balik. Biarlah dia nak buat apa, biarlah lantak dia orang. So kita balik. Kita nak balik. Sampai masa tu nak jalan, tiba-tiba aku ni yang ternampak satu pokok besar ada apa pasal ada satu macam tugu yang ada gambar kukuk yang tugu kura-kura kat belakang tu. Okey. Kat situ kan ada banyak ada satu pokok paling besar saja tu. Dekat situ aku nampak ada benda mengintai macam. Dia macam tu macam. Dia intai kau? Dia mengintai. Semua yang kita orang kat situ mengintai. Oh shit. Aku tanya budak-budak ni, aku cakap korang rasa something wrong tak? Kata tak ada apa-apa, okey je. Aku rasa macam maybe hayalan. Aku tanya, aku pandang balik. Lepas kita maybe hayalan. Kedua aku pandang balik. Dia masih kat situ masih pandang tapi makin lama makin keluar kepala. Oh ada. Makin dia keluar kepala dia. Aku time tu cakap, aku tambahkan kuatkanlah iman aku. Astaghfirullahalazim. Okey, ingat tak bentuk dia macam mana tu? Bentuk dia. Dia punya sini kat tepi ni semua memang daging berdarah. Memang berkecai. Daging macam kita nampak isi dalam. Okay, so daging dalam tu nampak. Rambut dia sini botak. Sebelah botak. Okay. Ada rambut dekat sebelah sini je. Okay. Oh shit. So kat belah sini half dia punya muka ni. Dari sini sampai bawah dia berkecai. Mata sini elok. Ini semua berkecai. Macam muka accident terbakar dulu. Oh shit. Tapi tangan dia macam ni, tangan dia macam cabut sebelah. Kena merik ke bawah. Bayang dah. Tangan dia macam panjang, macam sebelah tu macam panjang macam merik ke bawah. Okay. So aku macam aku diam. Okay. Kalau aku komand aku kat sebelah, jom balik kemah. Asal jom balik kemah. Dia jalan, masing-masing macam doa, jalan cepat-cepat jalan. Tapi aku cakap dah, tapi kita ikut jalan dekat. Tapi kita ikut kat penyu pusing, kita ikut kat penyu.
Sebab tak nak lalu sebelah Tak dia. nak lalu Oh, Tak nak okay. lalu sebelah dia. Okay, faham. Sebab tu adalah first time aku nampak dia real benda tu. Betul-betul. Itu adalah first time. Sampai masa aku nak masuk kemah. Aha. Time tu kita dah berkumpul semua. Time tu kita orang punya yang orang yang jaga kita orang untuk yang camp tu. Coach lah, kita bagi coach. Coach kita orang cakap malam tidur masing-masing sila tutup semua zip. Kalau nak bagi angin bahagian bawah sahaja, jangan buka yang atas. Okay. Kita method betul. buka bawah je boleh. Atas tu tak boleh. Tak boleh lipat kemah, tak boleh lipat tingkap. Tak dibenarkan. Dia dah bagi arahan sesat. Okay. So kita macam malam tu okey. Ikutlah apa dia bagi. Sampailah salah seorang daripada kita orang degil. Pergi buka juga. End up dia malam tu histeria. Semua histeria. Masuk. Aku tak kena. Okay, histeria tu macam mana? Aku nak tahu situasi dia waktu tu. Okay, masa tu kita orang bahagian perempuan dengan bahagian lelaki dipisahkan. So bahagian perempuan maybe dah ada 8 kemah. Okay. Bahagian perempuan 8 kemah, bahagian lelaki dah ada 5 kemah. Sebab lelaki dia orang berlimpit sikit. Sebab dia orang kemah besar, dia orang kemah saiz kecil. Okay. So kita orang semua yang kena kemah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kena kemah bahagian depan. Aku bahagian belakang. Belakang dia adalah tempat yang paling dekat dengan pokok besar. Okay, pokok tadi tu. Ya. Okay. Paling dekat dengan pokok tu. Aha. So aku pula bahagian depan-depan dekat bahagian tengah-tengah. So aku ni di antara aku dengan punya cikgu dengan aku punya lah. So budak yang bagi belakang tu, dia orang adalah orang first kena sebab dia pergi lipat tingkap. Kita cakap jangan lipat. Dia kata nak lipat sekejap je. Sebab time tu coach cakap pukul 12 tepat sila tidur. Okay. Diorang tak tidur, diorang main-main. And diorang menipu. Sebab kita tak boleh dibenarkan buat pun. Diorang main pun. So disebabkan tergelak ketawa, kita tak pasti benda tu datang ke jumpa dia. Tiba-tiba kita dengar bunyi menjerit, melalak. Kita dah tidur ni. Tapi aku tidur mamai. Sebab aku tak boleh tidur sangat. Tidur aku dengar bunyi dia menjerit sedia. Dia sedia macam tu. Aku bangun, aku cuba berani. Buka semua pandang, dah kemah tu dah bergoyang. Kemah tu dah bergoyang sebab dah histeria. Budak-budak yang dalam tu semua dah keluar. Okay. Tinggal seorang yang histeria tu kat dalam. Kita orang depan datang kat aku, kenapa? Aku tanya kenapa ni? Tak tahu tiba-tiba dia menjerit. Panggil coach, jerit-jerit, panggil coach, jerit. Terus datang, coach pergi ke orang tu. Tiba-tiba dia dah macam hampir-hampir okey. Kemah lain kena. Oh damn. Kemah lain kena. Satu-satu dia lompat. Oh shit. Satu-satu dia lompat. Memang time tu kita coach kita panggil semua coach yang ada yang mana-mana kat sini. Ubat semua. Semua ubat. End up semua tak tidur dalam kemah malam. Tidur dekat bawah teratap diorang. Tidur ramai lagi. Ramai-ramai dekat teratap macam teratap tu macam dewan. Semua tidur kat dalam dewan. Oh shit. Semua tidur dalam dewan. Hanya masa aku nampak benda tu jadi masa tengah tunggu, benda tu dekat belakang kemah. Kemah tengah sembuhkan budak yang kena histeria tu, seingat aku dalam 6 orang. 6 ke 8 orang kena. Okay. And kawan aku pun kena. Yang tadi aku bawa masa yang nampak tu, dia tu kena. Rupanya dia pun nampak benda yang aku nampak. Oh fuck. Dia pun nampak sebenarnya. Masa dia kan dia orang first lari dulu. Oh. Dia adalah orang first yang lari dulu masa aku nampak. So bila dia kena, dia nampak dia tertegur. Dia tertegur benda tu. Kenapa kau ada kat sini? Asal kau datang sini? Dia cakap macam tu. Masa dia berlari. Automatik benda tu dapat tahu, dia tahu. Dia nampak. Damn. Dia nampak benda tu. So dia lah orang yang paling susah untuk nak keluar. Dia lah orang yang paling Dia susah. orang paling susah. Ambil masa berapa lama nak ubatkan dia? Time tu dalam histeria lebih kurang akan 12 lebih dekat aku satu. Settle dia seorang tu ada. 3 pagi? 3 pagi. Apa? Baru settle. Sebab yang lain semua dah okey sebab tak tahu mana yang satu yang betul-betul ketua diorang. Tak tahu.
Rupanya yang ketua tu ke member aku. Sebab masa dekat kemah tu, aku pandang daripada tempat aku duduk, aku pandang. Benda kat belakang kemah kan. Aku dengarnya sebab kita orang tengah minum air. Lepas tu masa orang tu tengah pas air last kat aku tanya apa benda kat kemah. Kau nampak apa? Tu ada benda kat kemah tu. Macam diri kat atas kemah. Sedangkan kemah tu itu kan lembut. Tapi benda tu berdiri atas kemah. Shit. Aku cakap, Pan, apa berdiri atas kemah tu Pan? Apa abang nampak tak ada benda berdiri atas kemah tu Pan? Saya nampak Pan, kat sini saya nampak. Aku tunjuk benda tu. Kata okey, tak apa, awak duduk sini. Orang tu berlari pergi situ, ada benda dekat situ. Betul-betul member aku, kemah tu benda kat atas ni. Oh damn. Belakang memory ni. Benda tu kat atas ni. Rupanya benda tu masuk kat badan kawan aku. Dia yang paling habis. Oh shit. Ramai siap kena. Tu kan orang kelapa orang Hindu mat ni. Gila. Balik ramai. Satu sok. Masalahnya dia pandai dia pergi satu-satu kemah. Itulah tu. Satu-satu kemah dia masuk. Tapi yang lelaki tak kena apa. Laki tak kena. Tapi lelaki hidup je Hindu. Laki tapi semua lelaki dia kejutkan lah sebab so kena pegang. Okay. Kalau so perempuan pegang, perempuan tu yang akan pegang tu naik Betul lah. Betul lah tu perempuan tu. Lepas tu perempuan semua dia arahkan untuk ke teratak dulu. Tak bagi kau sekali. Oh damn. Macam ni kau ingat umur kau berapa? 6 tahun. Dah je 6. Dah je 6. 12 tahun. Oh bukan 6 tahun. Dah je 6 tahun. Dah je 6, 12 tahun. Oh shit. Siap. Dah je 6. Kiranya umur kau 12 tahun. First time kau nampak benda tu lah. Yo shit. Shit. Ya. Oh shit. Umur 12 tahun dah nampak. Oh yeah. 12 tahun dah nampak benda tu. Oh dia real. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu yang paling Kita ni pun tak nampak ni. Janganlah. Janganlah insyaAllah. InsyaAllah. Jangan Moga tidak lah. jauhkan lah. Dan last lah. Pengalaman seram kau yang kau sampai hari ni kau ingat? Yang bagi kau memang okay, ni lah antara perkara benda paling seram yang jadi kat aku. Ada tak? dia pengalaman paling last lah. Okay, masa aku kat kampung Kuala Pilah. Okay. Kampung aku kat Kuala Pilah. Kalau ikut kau pasal jalan putus. Betul. Busi. Okay. Dia dah tersebut dah. Tahu. Jadi benda boleh silent. So masa kat dia cerita pasal kat itu. Okay. So yang ni berlaku masa kat kampung aku. Kat dalam area perumahan rumah kita orang. Dan ni kita orang, aku dengan sepupu-sepupu kita orang, kita suka berjalan-jalan. Waktu malam dekat luar, main kat luar-luar, main badminton kat luar semua. Rumah nenek aku ni, dia satu taman lot yang besar. Kampung yang besar. So dalam satu lot tu ada dalam beberapa rumah. Tapi satu bahagian belakang tu tak ada apa-apa kosong. Okay. Tanah memang tanah rata untuk kita parking ke nak main apa-apa. So malam tu orang semua tengah baru lepas makan, happy-happy. So yang mana yang dewasa, mak bapak kita orang semua dah masuk rumah. Kita orang just yang sepupu kat luar. Tapi benda ni time tengah duduk makan, tengah lepak dengan orang, tengah borak-borak, tiba-tiba belakang dekat aku daripada sepadan pagar belakang tu dia hutan, semata-mata hutan. Okay. Tiba-tiba aku pandang, aku nampak benda tu panggil. Apa yang panggil? Benda tu macam ada panggil. Dekat hutan tu? Macam ada benda macam melambai macam ni. Benda macam melambai memanggil. Aku macam pandang. Fikir ada makcik sebelah rumah aku ke apa. Okay. Ya, panggil. Lepas tu aku macam, biarlah tak kau makcik tu panggil kan. Kau nak panggil apa-apa biar. So kan biarlah. Lepas tu tiba diorang kata jom pergi ke belakang. Dia nak pergi main softball. Main softball. Okay. So kita pergi sana. Dalam sepupu aku semua dah lebih kurang dalam 8 orang ke 9 orang. Okay, ramai lah. Ramai. Tengah main. Tung main. Dan tu tak ada apa-apa gangguan, tak ada apa-apa. Tapi aku ni dengan bisikan. Aku dengan bisik, pergi masuk rumah. Jangan main. Lepas aku dengar.
pandang sebelah. Apa benda yang pandang ni? Apa benda yang diam? Kita tak nak dengar. Itu kita dengar bunyi harimau mengaum. Harimau mengaum. Okey. Tapi tak ada harimau. Tak ada harimau pun dalam hutan tu. Hutan tu nak cakap dalam tak ada tebal dalam pun. Lepas tu baru aku teringat something lah. Okey. Okay, so aku cakap ingat something. Ayah aku ada cerita. Kita orang ni ada satu belaan yang kita panggil harimau putih. Okey. Faham. So kita orang ada benda tu. Tapi tak pasti. Wah, tanya tanya bapak masih ada ke? Bapak aku diam. Tak tahu benda tu masih ada, tak tahu. Tapi aku dapat dengar ngau tu 3 kali straight. Sepanjang masa tengah main tu aku dengar 3 kali benda tu. Dan aku dengar lagi macam suara nenek balik. Balik. Oh yeah. Okay. What the hell? Dia panggil, balik Aku dengar aku macam aku panggil aku, Kak, dia masuk Kak. Macam dah masuk tidur. Kemas. Yang budak kecil dah berlagi masuk dulu. Yang kita orang je tinggal dalam 3 orang. So yang kakak aku 2 orang dah jalan dulu. Aku yang last sebab aku nak kena ambil satu petik bola. Bola tu jauh. Okey. Aku pergi dekat atas bola tu nak cakap kita dah tak masuk semak sebab ada berpagar. Ambil lah. Aku ambil, aku bangun. Aku pandang depan aku. Benda duduk kat depan aku. Aku stand kat situ. Aku macam stand kat situ. Apa yang ada dekat depan kau tu? Aku nampak ada nenek kat situ. Dan ada satu hantu galah. Yo, ada. Bapak dia tinggi siap. Aku tak pandang muka tapi aku nampak kaki dia. Okey. Pada depan aku dah ambil bola, aku pandang, aku stand up. Aku tak cakap apa-apa. Aku dah tak ada cakap apa sampai kakak aku panggil. Time tu aku macam dalam area memandang mata nenek tu. Tiba kakak aku panggil, Lana. Pandang. Dan aku pusing, nenek tu dah tak ada. Tapi galah tu masih ada. Galah tu masih kat situ. Lepas tu esok pagi tu esok pagi tu tiba mak aku cerita adik saudara aku perempuan ni time tu dia baru tak tahu ni 5 tahun macam tu kan kita tengok Olaf dalam cerita Elsa Anna Frozen ni Olaf tu bentuk dia macam Olaf. Okey. Kan? Mak bapak aku dengan pakcik aku tengah borak kat luar. Ini rumah nenek aku, sebenarnya ada rumah makcik aku. Dia buat satu rumah dia. So, orang duduk kat situ. Anak kecil dia ni, anak makcik aku ni dekat. Ibu ada Olaf kat luar. Dia cakap ada Olaf kat luar. Dekat bapak aku dengan antara bapak aku dengan makcik aku. Ada Olaf. Mak aku dengan makcik aku dah. Ada Olaf bilang. Dia orang terfikir Olaf tu apa? Dia tengah fikir. Tiba mak aku cakap. Mak aku cakap, okey, gulai. Ya. So, mak dia ni, mak dia ni terus dah tidur. Lepas tu anak cakap, tapi Olaf kat luar. Tidur. Mak aku pun tidur. Yang makcik, bapak kita dah tak boleh tegur, kita biar lampak dia orang. Mak aku cerita tu esok pagi lepas tu mak aku dah. Kita orang, dan tu aku cakap tanya bapak aku. Kita ada apa-apa kisah di sebalik kita orang kita ni ke? Kita ada. Dulu masa bapak aku kecil, rumah sebelum rumah tu jadi rumah batu, rumah tu rumah papan. Rumah papan tapi bukan taman yang sekarang dia kat lot yang nenek aku buat ni lah, lot satu lagi belakang rumah. Lot belakang rumah tu nenek saudara aku punya. Ada satu rumah kampung. Rumah tu ada rumah satu rumah sini, satu lagi area berhadapan orang. Yang berhadapan tu dah tak ada, dah runtuh. Dah jadi rumah batu. Okey. So, rumah tu dulu, bapak aku cerita dia pernah dengar bunyi harimau. Harimau mengaum kat dalam. Dekat bawah tu, dia mencakar. Bapak aku dengar dulu masa kecil. Lepas tu, ada makcik aku, dia nampak ada bulu balang. Yang pegang dekat satu rumah kayu yang masih ada lagi kat situ. Sampai hari ni. Rumah kayu tu
tak tahu. Dia kata tak boleh tidur. Rumah tu tak nak Yang kukuh lah. rumah pusaka lah. Wah. Mana-mana orang yang baru datang, dia akan nampak nenek tu dulu. Oh, okey. Siapa-siapa orang baru, dia akan nampak nenek tu dekat tingkap tu terbuka. Dia akan duduk tingkap tu, pandang. Makcik aku ada 2 orang makcik aku yang kena. Dia pandang. Dekat tingkap tu pandang. Makcik aku dia tegur. Tak tegur nenek tu, tanya lelaki suami dia. Ada orang duduk, sebab dia tak tahu, dia first time nak datang rumah. First time nak beraya situ, cakap ada orang nenek ke duduk rumah tu lagi. Dan suami dia, pakcik aku dah pelik. Mana ada, rumah tu kosong, tak ada siapa-siapa duduk. Tapi dia nampak nenek dekat situ. 2 makcik aku sama nampak nenek dekat situ. So aku adalah orang ketiga yang nampak nenek tu, tapi bukan kat rumah tu, kat semak. Oh shit. Dah, tu kau nampak daripada depan, kau dengar pula tu suara dia. tu. Itu kan. shit. Tak, salah dia panggil sebab maybe sebab kalau ikutkan kita orang cicit ataupun dia punya cicit, cucu, cicit ada satu lagi yang aku lupa apa nama. Itu kan dia punya generation yang satu lagi. Okey, generasi ketiga atau keempat lah lebih kurang. Lebih kurang keempat ke 5 macam tu. So kita orang pun tak, aku tak expect aku akan nampak dia kat situ pula. Selalunya yang nenek aku cerita, orang yang baru yang dia tak pernah kenal, yang dia tak pernah nampak, dia akan muncul. Tapi aku ni orang yang dia kenal. Okey. Dia muncul. Aku macam pelik, kenapa kau muncul masa, sebab aku ni bukan orang lain. Tak ada lagi kau. Tapi kenapa kau muncul? Tapi time tu masa tu nampak dia pakai baju serba yang memang ikut adat orang Jawa. Pakai baju orang Jawa. Okay. So, aku sampai tanya dah diorang, tanya family aku, kita ni keturunan apa? Kita ni keturunan Jawa. Oh, Kita ni okey. keturunan Jawa. So kita orang, kau buat macam mana? Kau ada kebal korang sini. Orang ada hati kebal korang sini. Kau nak takut, kau tak takut. Atuk aku adalah pengamal dulu. Okey. Dia adalah buat silat. Tapi silat dia silat yang jenis yang betul-betul yang Pure, lebih kurang macam tu. Okey, faham. dia punya keris apa semua tu ada. So dia pernah nak beri dekat abang aku, tapi mak aku tolak. Okey. But end upnya abang aku ada something yang buat untuk diri dia. Kalau kau pukul abang aku, tangan kau bisa. Okey. Tangan kau bisa. Kau akan jadi kepas. Macam aku dengan abang aku sama. Kita orang apa? Okey, faham. Oh shit. Pengalaman pahit lah aku rasa. Oh shit. Yay. Itulah dia orang kata sedikit sebanyak kisah-kisah yang ialah first kisah experience dia yang kena jumpa gangster tu. Lepas tu yang dia jumpa pula Kena tinjau. pula itu. Lepas tu yang last ni dia jumpa pula nenek dan juga orang kata bamboo man lah. Bamboo man Betul. Bambu galah. Bumi. Tu tebu. Betul. Buang bambu kan. Bambu tebu. Tebu kan ni. Oh, tebu Tinggi. tinggi. Lebih kurang. Dan macam biasa bila kita shoot episod seram memang dia akan ada masalah-masalah teknikal. Itulah tu. Ini semua ujian orang kata bateri habis. Kita orang tak tahu. Jadi insyaAllah terima kasih Nufa. Ya betul. Sebab berkongsi dengan kita kisah-kisah yang agak-agak menarik ni. Sebab ni kisah ni lain daripada yang lain. Kita tak pernah dengar lagi. Kita jaga Tak dengar tu. kat luar lampu. Nampak tak? Jadi mungkin anda adalah viewers yang tengah melambai tu. Ya betul. Jadi insyaAllah terima kasih kerana bersama dengan kami. Dan mungkin kalau korang yang viewers kat bawah sana, kalau ada yang orang kata nak Apa dia? nak Nufa untuk part kedua ke sambungan kisah-kisah lain ke kan. Nak cerita boleh, jangan nak dia. Betul. Jangan bini orang. Okey, jadi sekian saja daripada saya Hussein. Daripada saya Hussein lah. Terbalik. Saya Wan. Okey, sekian saja daripada saya Wan. Saya Ucin. Assalamualaikum, selamat malam.